Kerajaan Negeri Pahang akan sentiasa memberi sokongan atas usaha murni ini. Lebih-lebih lagi untuk memperkasakan anak muda dalam aspek pendidikan, kepimpinan, keusahawanan dan juga pembangunan sosial. Kerana kita tahu bahawa anak-anak muda merupakan tulang belakang pembangunan negeri dan negara. Di tangan anak muda inilah terletak harapan untuk mewarisi dan memacu kemajuan masa hadapan. Program Camp A+ YPM yang melahirkan skop YPM ini adalah antara inisiatif penting untuk melibatkan anak muda secara langsung dalam pelbagai bidang, termasuk keusahawanan, pendidikan, kesukarelawan dan kepimpinan. Kami di peringkat kerajaan negeri amat menghargai kerana marah dan YPM dalam menyediakan ruang untuk pembangunan pembangunan insan bumi putera di negeri ini. Untuk kawan yang Amat Berhormat Datuk Seri, program Pahang Lead merupakan inisiatif strategik kerajaan negeri Pahang bersama-sama Yayasan Pahang dan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang yang telah dimulakan sejak tahun 2024 dengan penglibatan 261,000 orang pelajar sekolah menengah di seluruh negeri. Alhamdulillah pada tahun ini kita telah berjaya. Daripada 261,000 orang pelajar sekolah menengah yang kita pilih, kita telah berjaya melahirkan 55 orang pemimpin muda Pahang Lead hasil daripada program ini. Pada tahun 2024 kita telah membutuhkan sebanyak 1 juta ringgit untuk program Pahang Lead, dan pada tahun ini kerajaan negeri telah menambah daripada 1 juta kepada 2 juta ringgit untuk terus membangunkan Pahang Lead di peringkat negeri Pahang.